tudung dia tak mau, kita yang tak ulama ni lagi dia tak mau. Betul tak betul? Apa yang nak diharapkan lagi? Dengan 40 ulama muda nasihat tak makan, datang pula seorang menteri Jawatan Hal Ehwal Agama Islam, nasihat pun tak makan. Timbalan Dr. Masyidah Ibrahim, nasihat pun tak makan. Ini menunjukkan pimpinan UMNO degil sedegil-degilnya. Betul? Apa hukumnya seorang suami membenarkan isteri dia semikian? Saya tanya orang Melaka. Ramai ulama di sini. Mufti pun ramai di semalam. Tayus, UMNO bukan tak tahu. Dapat berkat dan duduk dalam pertubuhan yang suami dia melawan Tuhan, membenarkan isteri dia melawan Tuhan. Dapat berkat, dapat berkat. Yang duduk yang UMNO buat apa? Tahu saudara. Jadi UMNO tak boleh sebut nama dia dalam bahasa Melayu, sebab kalau dia bukan tak ada. Tapi kalau dia sebut nama dia dalam bahasa Melayu, maka setengah ahli-ahli UMNO akan tinggalkan UMNO, berpandukan ayat dan juga hadis tadi. Itu sebab UMNO pergi mana? Dia sebut UMNO. Tadi Datuk Najib pergi ke seberang Perak, di Pasir Salak, Perak. Datuk Najib hari ini meroyan nak pergi Perak. Tiap malam mimpi pergi Perak. Rosmah Mansur bangun tengah-tengah malam, gerak abang ni, jip-jip ni dah pergi Perak, kata dia. Tanya orang Perak yang 60 tahun jadi ahli UMNO. Yong, dia cakap Perak malam ni. Yong, UMNO tu apa benda je, Yong? UMNO tu UMNO lah, kita dia tahu. Dia marah kita, dia tekan kamu tak tahu UMNO. Kita nak tanya dia, UMNO tu apa bendanya? Dia jawab, ini 60 tahun ahli UMNO ni. UMNO tu UMNO lah, kata dia orang Perak. Saudara-saudara, Pakatan Rakyat PAS ni fikir dia lah. Kita boleh sebut nama kita dalam bahasa Melayu, ada dalam bahasa Inggeris ada. Apa saudara cakap? PAS, Parti Al-Islam Se-Malaysia. Kita sebut satu Malaysia lama dah, betul tak betul? Parti Al-Islam Se-Malaysia PAS. Dalam bahasa Inggerisnya, The Malaysian Islamic Party. DAP, Parti Tindakan Demokratik. Inggerisnya, Democratic Action Party, DAP. Keadilan, Parti Keadilan Rakyat, PKR. Bahasa Inggerisnya, The People's Justice Party. UMNO, dalam bahasa Inggerisnya, UMNO, United Malay National Organisation. Melayunya apa benda? Melayu tak ada. Ramai orang Perak ke sini. Apa yang pun tak ada. Betul saudara-saudara. Dia pergi mana pun dia kata dia UMNO. Malu sebagai parti yang bela orang Melayu. Nama dalam bahasa Melayu dia tak sebut. Bukan tak ada. Ada. Itu sebab Allahyarham P. Ramlee beritahu, Alif, Mim, Nun, terajang wow. Jawabnya sarkis. Kata dia, betul tak tu? P. Ramlee lama dah jadi ahli PAS. Jadi kita cabar UMNO. Kalau kamu tak mempertahankan nama, jika kamu membela orang Melayu, sebut nama kamu dalam bahasa Melayu. Dan saya yakin, kalau dia mula sebut nama dia dalam bahasa Melayu, dah ramai orang UMNO akan tinggalkan. Sebab dia perjuangan berdasarkan kepada perkawan. Dia berdebat. Dia takut, cuak. Bukan apa. Dia tak berani. Jadi saudara tengoklah hari ini bagaimana macam mana. Saudara beritahu, ramai mufti dan juga ulama pada malam ini kata, sifat Dayus membenarkan isteri dia begitu. Ramai wanita UMNO dan puteri UMNO beritahu saya, alangkah seronoknya, kata dia, kalaulah isteri Perdana Menteri kita ini berjalan seiring dengan mantan Permaisuri Agong dulu, kata dia, beriring jalan elok, dua-duanya menutup aurat. Tapi apakah daya, dia tak buat begitu. Dan dia ini, saya sebut tadi, benarkan isteri melawan Tuhan. Ni puteri-puteri UMNO dan juga wanita UMNO yang tudung ni mereka marah. Ditanya oleh puteri dan juga wanita kepada anak dia berhormat UMNO dalam Dewan Undangan Negeri Perak, mereka kata kami tak tahu nak jawab macam mana. Bila ada ahli-ahli wanita UMNO yang bertutup aurat, ditanya kami, yang berhormat, apa yang berhormat buat? Membenarkan isteri presiden kita begitu. Dia tak dapat berkat
isteri dia melawan Tuhan. Siapa dekat Malaysia yang tak tahu benda itu wajib? Budak umur 4-5 tahun pun tahu benda itu wajib. Betul tak betul? Najib lagi tahu benda itu wajib. Betul? Rosman pun tahu benda itu wajib. Tapi kenapa dia lawan Tuhan? Ya, ini sifat dayus. Sedangkan sebagai seorang suami dalam kita beriman dengan Allah ini, membenarkan anak dara kita, isteri kita, walaupun ditonton dan dipandang sehelai rambutnya, maka dia bertanggung jawab dunia akhirat. Betul tak betul? Rosmah saudara-saudara, rambut dia 8,642 helai. Tak percaya malangkalang kilo. Itu baru selai rambut 8,642 helai. Tak bayangkan. Saya sebut benda dalam parlimen. Dan dalam Dewan Negeri Perak saya sebut juga. Inilah pembohongan UMNO. Dia beritahu, oh kita juga parti yang berkendakan Islam. Dia nak menunjukkan dia lebih hebat daripada PAS. Kita bukan nak bersaing. Kita melaksanakan tuntutan ajaran kita yang kita imani. Tapi dia tidak. Dia cakap, oh kita juga nak melaksanakan Islam. Depan mata kita tengok dia melawan Islam. Betul tak betul? Kita cabar dia. Bukan kerana kita nak cabar dia, kita nak tengok siapa menang. Kalau tak, peganglah kepada prinsip ini. Semua orang tahu. Ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara yang saya kasih sekalian, untuk menyelamatkan UMNO dan untuk menyelamatkan sebahagian besar orang-orang Islam dalam UMNO, khususnya orang Melayu, maka Allah dedahkan cerita berkenaan dengan yang kita dengar hari ini, lembu, zakat dan sebagainya. 4 bulan sebelum ini, saudara, sebelum cerita lembu didedahkan, dalam UMNO ini yang hanya boleh kita pegang harapan sedikit. Pemimpin lain tak boleh pegang lah. Orang UMNO sendiri tak percaya. Tapi dalam kalangan mereka orang ramai-ramai itu, ada 3 orang yang boleh kita bergantung harap sedikit. Sedikit tambah berapa sen? 5 sen. Kalau daripada RM10 atau RM100 yang boleh diharap bergantung 3 orang ni, itu agak 5 sen, 10 sen saja. Siapa dia? Syahrizad Jalil. Nak menyelamatkan wanita UMNO. Syahrizad Jalil ini, kenapa dia ni boleh kita percaya sedikit sebelum cerita lembu? Sebab yang pertamanya, dia ini adalah Menteri Pembangunan Wanita. Yang kedua, dia ini adalah Ketua Wanita UMNO. Yang ketiga, dia ini adalah seorang perempuan, orang wanita. Yang keempat, dia ini seorang peguam. Jadi di atas 4 prinsip ini, kita boleh pegang sedikit kepercayaan kepada Syahrizad. Tapi Allah nak selamatkan wanita UMNO. Orang yang boleh bergantung harap sedikit ni pun Allah dedahkan dengan cerita lembu. Mana boleh dia boleh membenarkan suami dan anak dia. Bukan hanya dapat gaji duit lembu 100,000 sebulan suami dia, anak dia yang tua 45,000 sebulan duit lembu, anak dia yang tengah 35,000 sebulan duit lembu, dan anak dia yang bongsu 35,000 sebulan duit lembu. Duit lembu ni 250 juta. 250 juta. 250 juta, betul? Betul. Ya. 5千万呢？5千万。Betul. Silap takut silap sebut. 250 juta. Wang itu juga diambil untuk pergi ke Mekah. Wang itu juga diambil untuk beli rumah-rumah mewah. Di Singapura 3 buah, di Kuala Lumpur 2 buah. Wang itu juga digunakan untuk perbelanjaan harian. Digunakan untuk beli kereta mewah. Dan Syahrizad ini boleh beritahu kepada rakyat, I have got nothing to do with the company of my husband. Aku tak ada kena-mengena dengan syarikat suami aku. Jangan boleh masuk akal. Maka Allah dedahkan siapa dia Syahrizad, yang kalau dulunya ada 5 sen, 10 sen pergantungan harap wanita UMNO